Dalam membincangkan tentang formula ilahi bagi mereka yang menginfakkan harta mereka, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah nyatakan, carilah apa yang Allah kurniakan kepada kamu untuk hari akhirat kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib tentang diri engkau di atas dunia. Maknanya apa? Maknanya untuk kita memperolehi kehidupan yang baik adalah dengan kita melihat harta-harta yang Allah berikan kepada kita, rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, bagaimana rezeki tersebut memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu cuba untuk mengira nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, nescaya kamu tidak akan mampu. Kita ni bila mana berbicara tentang rezeki, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu fikirkan tentang harta yang kita ada. Kita selalu fikirkan tentang bonus yang kita dapat. Kita selalu fikirkan tentang gaji yang kita terima. Sedangkan rezeki yang Allah berikan kepada kita lebih daripada itu. Oleh yang demikian, pernah satu ketika Imam Ibn Hazim, salah seorang tabi'in, bila mana dia tanya oleh masyarakatnya kepada dia, wahai Imam, harta apakah yang engkau ada? Wahai Imam, harta apakah yang engkau ada? Lalu Imam Ibn Hazim menyebutkan, aku ada dua harta yang aku yakin dan percaya aku tak akan miskin dengan aku ada kedua-dua harta ni. Lalu orang yang bertanya lagi kepada Imam Ibn Hazim, apakah harta tersebut yang kau yakin bila mana kau ada harta tersebut kau tak akan jadi miskin? Lalu Imam Ibn Hazim menyebutkan dua harta tersebut, yang pertama adalah taufiqu billah, yakin dan percaya kepada Allah. Rezeki adalah urusan Allah. Nikmat adalah pemberian daripada Allah. Dan yang kedua, wal ya'thu mimma fi aidin nas, dan aku ni tidak cemburu dengan rezeki yang ada pada orang-orang lain. Menunjukkan apa? Menunjukkan rezeki yang Allah berikan kepada kita ni banyak. Maknanya kita kena sesuaikan, kita perlu sesuaikan bagaimana kita nak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Justru itu, bila mana nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada tanggungjawab yang tersendiri. Dan kita dia selalu menilai harta yang ada pada kita ni, kita boleh gunakan sesuka hati, sedangkan ada panduan yang telah diberikan, yang telah ditunjuk ajarkan oleh baginda Nabi SAW dalam kita menguruskan harta-harta kita. Antara perkara yang kita perlu lihat adalah, yang pertama adalah menunaikan perintah Allah terhadap harta yang kita ada. Yang pertama adalah nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib ini sudah tentu kepada diri kita sendiri, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada ibu bapa kita dan kaum kerabat kita. Itu adalah nafkah yang wajib. Perintah yang wajib. Dan yang kedua, ramai kita terlepas pandang adalah dengan kita menunaikan sedekah yang wajib, iaitu zakat. Dan zakat ni bila mana kita sebutkan tentang zakat, masyarakat kita selalu fikir zakat hanyalah zakat fitrah. Sedangkan di sana ada kewajipan mengenai zakat harta. Dan zakat harta ni kalau kita lihat, takrifan yang disebutkan oleh ulama adalah mengeluarkan satu kadar tertentu daripada harta-harta tertentu kepada golongan-golongan tertentu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini adalah zakat harta. Mana zakat harta ni kita kena tengok, harta kita adakah kita telah tunaikan zakat harta kita. Bila mana kita terlepas pandang dalam menunaikan zakat harta kita ini, hukumnya adalah qadha. Contohnya apa? 5 tahun lepas kita dah bekerja, kita pun lupa dalam menunaikan zakat harta kita. Kita hanya berfikir bahawa zakat itu hanya zakat fitrah. Sedangkan kita dah ada pendapatan ataupun simpanan yang melebihi nisab yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Kita tidak tunaikan zakat tersebut, maka hukumnya adalah qadha. Maknanya kita kena tunaikan juga zakat tersebut. Kerana apa? Ianya akan dihukum sebagai kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, bila mana kita menyebutkan tentang zakat harta, maknanya kita ambil kesempatan, saya nak mengajak penonton-penonton di Maish TV
untuk bersama-sama untuk tengok koreksi kembali. Adakah harta-harta yang kita ada ni wajib untuk kita tunaikan zakat? Kerana apa? Tanggungjawab terhadap harta ni cukup besar. Sehingga kan baginda Nabi SAW dalam hadis menyebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila mana baginda Nabi menyebutkan tidak berganjak kaki anak Adam itu kecuali mereka itu akan ditanyakan oleh Allah beberapa perkara. Antara perkara yang akan ditanyakan adalah mengenai harta. Min aina iktasabahu wa ila aina tunfiq. Daripada mana harta itu engkau dapat dan ke mana engkau belanjakan. Justru itu bagaimana kita dapat pemerolehan yang kita dapat melalui kerja, melalui pendapatan kita, melalui perniagaan kita, dan bagaimana kita memanfaatkan harta kita bagi memberatkan amalan soleh kita. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, penonton Maish TV sekalian. Bila mana kita menyebutkan tentang wajibnya zakat, Allah sering gandingkan zakat dengan salat. Dan zakat ni tuan-tuan subhanallah, dalam satu ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang-orang yang a'ta, memberikan harta mereka. Maknanya bila mana disebutkan a'ta ini adalah yang mengeluarkan hartanya terhadap perkara yang Allah perintahkan. A'ta wattaqa, Allah gandingkan pemberian harta, infak melalui harta, dan mereka itu wattaqa, mereka itu bertakwa kepada Allah. Apalagi yang mereka sebutkan sebagaimana firman Allah, wasaddaqa bil husna, dan mereka membenarkan janji-janji baik Allah. Bila mana mereka membenarkan janji-janji baik Allah dengan orang yang mengeluarkan harta, ada ganjarannya telah Allah tentukan. Apa yang Allah janjikan kepada mereka ini, fasanuyassiruhu lil yusra. Mudahlah bagi kami, kata Allah, untuk memudahkan kehidupan mereka. Maknanya yang menyebabkan urusan kehidupan kita ini menjadi mudah adalah Allah. Allah lah yang uruskan kita. Dalam ayat surah Ar-Rahman, Allah menyebutkan, yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa kata Allah? Memintalah makhluk yang berada dekat atas langit. Para malaikat meminta kepada Allah. Makhluk yang berada di atas bumi meminta kepada Allah. Allah sebutkan apa? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap masa Allah akan uruskan urusan hamba-hambanya. Kita ini diuruskan oleh Allah. Dan Allah sebutkan apa tadi dalam surah Al-Lail? Orang-orang yang membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya, Allah akan mudahkan kehidupannya. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah. Dan ada ancaman Allah selepas Allah menceritakan tentang orang yang membelanjakan hartanya. Pada ayat yang seterusnya di dalam surah Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil dan mereka itu tidak berharap kepada Allah, mereka tidak membelanjakan hartanya sebagaimana yang diperintahkan. Dan apa Allah sebutkan lagi? Wa kazzaba bil husna, dan mereka mendustakan janji-janji baik Allah. Maknanya apa? Mereka tak percaya. Bila mana seseorang yang menginfakkan harta, Allah akan ganti. Mereka tak percaya. Apa yang Allah berikan kepada mereka sebagai ancaman? Fasanuyassiruhu lil usra. Apa kata Allah? Mudahlah bagi kami untuk menyusahkan urusan mereka. Tuan-tuan, yang barangkali menyebabkan seseorang itu menjadi susah, menjadi sempit kehidupannya adalah disebabkan apa? Mereka tidak menunaikan apa yang telah Allah perintahkan. Dari segi hartanya ada perkara-perkara yang wajib. Dari segi ibadahnya ada perkara-perkara yang wajib. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib itu, itulah barangkali menyebabkan Allah menyempitkan kehidupan seseorang. Dan kalau kita melihatkan kepada ayat Al-Quran yang lain, Allah menyebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, nescaya, kata Allah, kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Tuan-tuan, yang menyempitkan kehidupan seseorang itu adalah Allah. Yang meluaskan kehidupan seseorang itu adalah Allah. Allah nyatakan di dalam ayat yang lain, Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Allah lah yang meluaskan rezeki kamu dan Allah lah yang menyempitkan rezeki kamu. Allah sebutkan orang-orang yang menafkahkan harta, Allah gantikan. Allah gantikan. Cuma kadang-kadang kita tertanya bagaimana Allah menggantikan tentang apa yang kita keluarkan. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, sebutkan di dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifuh." Setiap apa yang kamu belanjakan daripada harta yang kami berikan kepada kamu, fa innallaha yukhlifuh, nescaya Allah akan gantikan perkara tersebut. Cuma kadang-kadang ada orang tanya, "Ustaz, kan rezeki ni, duit ni saya yang dapat. Duit ni saya yang kerja. Tetapi kenapa saya kena bayar zakat?" Tuan-tuan, berapakah kadar zakat yang perlu dikeluarkan daripada harta yang kita ada? Hanya 1/40 daripada harta kita wajib untuk kita keluarkan zakat. Analoginya bagaimana? Analoginya bagai seperti mana kalau kita ada sepotong kek, yang kita belah kek tersebut kepada 40, dan 1 bahagian sahaja kita berikan kepada orang, 39 bahagian masih lagi kita punya. Tuan-tuan, 1 bahagian itu pun bila mana seseorang memberikan kepada perkara yang Allah perintahkan, Allah janji, Allah gantikan. Tuan-tuan, kalau kita tengok 1/40 ni bagaimana? Kalau kita ada RM40, analoginya RM1 lah kita keluarkan. Kalau kita ada RM400, RM10 yang kita akan keluarkan. Kalau kita ada RM4,000, berapa yang kita akan keluarkan? RM100. Kalau kita ada RM40,000, berapa yang kita akan keluarkan? Daripada RM40,000 itu, RM1,000. Kalau kita ada RM400,000, berapa yang kita akan keluarkan? RM10,000. Kalau kita ada RM4 juta, berapa yang kita akan keluarkan? RM100,000. Barangkali bila mana kita tanya dengan orang-orang ni, RM100,000 tu banyak tak? Ustaz, banyak Ustaz, RM100,000 tu. Sedangkan di dalam dia ada harta RM4 juta. Dia diperintahkan untuk mengeluarkan 1/40 daripada harta. Dia ada lagi RM3.9 juta. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah, memang sifat manusia disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Baginda Nabi menggambarkan manusia itu, kalau ada satu lembah emas, nescaya dia akan minta lembah emas yang lain. Maknanya apa? Maknanya harta yang dia ada tak pernah rasa cukup. Namun di antara perkara yang dititik beratkan oleh baginda Nabi SAW, yang dititik beratkan oleh agama kita, hendaklah kita mengambil sedikit daripada harta kita di atas kewajipan yang telah diperintahkan untuk kita menunaikan zakat. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah, dan sebagaimana kita bincangkan tadi, Allah gantikan rezeki kita. Tuan-tuan sidang penonton hadirin yang dirahmati Allah, pernah tak tuan-tuan makan sardin? Pernah makan sardin? Barangkali ni kita musim hujan ni, antara menu yang paling simple, makan dengan nasi yang agak lembut kan. Agak lembut, kemudian kita ambil bawang, potong lada, kita masak dengan sardin. Tuan-tuan kata kita biasalah dengan sardin. Tuan-tuan, ikan sardin yang digunakan di dalam sardin itu, dia bukan ikan talapia, bukan ikan haruan. Digunakan apa tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah? Dia biasanya guna ikan tuna. Tuan-tuan, untuk mendapatkan ikan tuna ni kita tak boleh dapat dekat Laut Mersing, dekat Laut Batu Pahat, mancing dekat Sungai Muar. Tak ada ikan tuna. Nak dapatkan ikan tuna ni dekat mana? Nak dapatkan ikan tuna ni, dia dekat Laut Jepun sana. Yang ada sejuk, yang ada panas. Tuan-tuan, ikan itu berenang di Laut Jepun yang barangkali jauhnya daripada rumah kita, lebih daripada 10,000 kilometer. Tetapi siapakah yang menentukan ikan yang berenang di laut itu akhirnya menjadi santapan kita, di rumah kita, dalam rumah kita, di dalam pinggan kita? Allah lah yang menentukan perkara tersebut. Sebagaimana kita sebutkan tadi, zakat 1/40 daripada harta yang kita ada. Tuan sidang penonton yang dirahmati Allah, kita ni kadang-kadang ada harta yang kita rasa milik kita, tetapi kita tidak manfaatkan pun. Contohnya apa? Contohnya, balik ni teringin lah nak makan kailan ikan masin. Jadi kita pesan rumah kita, yang balik nanti nak makan kailan ikan masin. Rumah kita pun cakap, nanti abang singgahlah kedai,
kedai Aceh ke, carilah kailan, nanti balik saya masakkan. Jadi kita pun pergi kedai Aceh ataupun pergi kedai runcit, cari sayur kailan, kita beli sayur kailan, contohnya RM5, RM5. Dapatlah RM5 tu untuk puas kita makan dengan isteri dan anak-anak kita rasakan. Kemudian kita bawa balik sampai dekat rumah, kita bagi dekat orang rumah kita pun masaklah kailan tu. Tapi orang rumah kita masak daripada pucuk sampai ke akar dalam kuali. Kemudian bila mana dah pucuk sampai akar, dah masak, dihidangkan kepada kita, kita tengok dalam pinggan tu, ada pucuk, ada akar, ada. Kita tanya orang rumah kita, yang kenapa masak gini gaya ni? Awak tak buang akar dia ni. Ni batang-batang yang keras pun awak tak buang. Orang rumah kita pula cakap dengan kita, bang, kan akar tu, batang yang keras tu abang dah bayar. Abang bayar RM5 tu dapat semua. Tu kan harta kita. Kenapa kita nak kena buang? Tuan-tuan, begitulah analoginya. Walaupun hakikatnya, harta tu milik kita sepenuhnya. Namun ada bahagian-bahagian yang kita perlu keluarkan. Dan bahagian yang kita keluarkan itu Allah janji. Allah gantikan. Tuan-tuan, bila mana kita berbicara tentang formula ilahi, bagaimana Allah menentukan kadar pemberian bagi orang yang menunaikan kewajipan tersebut. Tuan-tuan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Apa kata Allah? Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh daripada kalangan lelaki dan perempuan, mereka itu beriman kepada Allah, nescaya kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Tuan-tuan, untuk mendapatkan kehidupan yang baik, bagaimana? Beriman dan beramal saleh. Beriman, kita tahu. Beriman, kita percaya dan yakin kepada Allah. Bagaimana untuk kita beramal saleh? Ada orang merasakan dengan amalan soleh itu adalah ibadah badaniah semata-mata. Salat, membaca Quran, berzikir. Ya, betul, beramal soleh. Namun seseorang boleh beramal soleh melalui hartanya. Dan daripada harta tersebut ada perkara-perkara yang Allah perintahkan, ada perkara-perkara yang Allah wajibkan. Setelah kita berbicara mengenai nafkah, antara perkara yang Allah perintahkan adalah zakat. Tuan-tuan, bila mana Allah membicarakan tentang bagaimana Allah memberikan kehidupan yang baik kepada seseorang melalui harta yang mereka belanjakan, Allah sebutkan bagi orang yang menafkahkan harta dengan apa yang dikeluarkan, dengan nilai dan berapa yang dibelanjakan, Allah gantikan dalam bentuk angka. Dan kita kalau pergi solat Jumaat, barangkali kita akan sediakan di kocik-kocik kita RM5 ataupun RM10. Kan? Kita melihat, kita nak bagi itu adalah angka. Dan kita kadang-kadang memilih, nak bagi warna merah ke, angka 10, nak bagi warna hijau ke, angka 5, nak bagi warna biru ke, angka 1. Dan tuan-tuan, bila mana kita ni keluarkan dalam bentuk angka, Allah gantikan, Allah sebutkan juga dalam bentuk angka. Itu formula Allah. Tuan-tuan, Allah sebutkan di dalam surah Baqarah, pada ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya kepada perkara yang Allah perintahkan. Kama salihabbah, seperti mana satu biji. Tuan-tuan, Allah sebutkan satu biji. Daripada satu biji benih menghasilkan 7 tangkai. Daripada setiap 7 tangkai itu menghasilkan 100 biji. Itu adalah formula Allah. Sebab apa? Manusia bila mana dia nak infakkan dalam bentuk nilai. RM1, barangkali 50 sen, barangkali RM10. Dan Allah sebut, Allah gantikan dalam bentuk nilai juga. Daripada 1 jadi 7. Daripada 7 jadi 700. Allah nak menggambarkan besarnya pahala bagi orang yang mengeluarkan hartanya, terutama kepada perkara yang Allah wajibkan. Kita ni kadang-kadang sidang penuntutnya dirahmati Allah.
Masyarakat kita ni terlepas pandang di antara perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Kadang-kadang lebih suka untuk melakukan perkara yang sunat berbanding dengan perkara yang wajib. Dalam 2-3 minggu lepas ada orang telefon saya, "Ustaz, saya ni Ustaz, ada orang pinjam duit saya. Duit saya RM5,050 untuk buat pergi umrah." Dan dia cakap apa? Dia cakap, "Ustaz, nanti nanti bila mana gaji dia akan bayar setiap gaji RM100. Jadi Ustaz, dia ni dah pinjam duit saya 7 bulan, dah 7 bulan dah balik umrah. Dia baru bayar duit saya RM150. Maknanya dia ada hutang umrah dengan saya RM4,900. Tapi Ustaz, dalam masa yang sama Ustaz, setiap kali gaji saya perasan dia ni suka masak lebih-lebih hantar kat rumah jiran. Suka masak lebih-lebih hantar ke masjid. Tapi hutang saya dia tak bayar. Dia hantar ke rumah saya. Dia cakap, saya ni boleh lepas gaji ni. Ni saya masakkan lebih sikit sebagai sedekah." Tuan-tuan, sedekah pahala. Tetapi membayar hutang adalah wajib. Kadang-kadang orang melihat sedekah mendahulukan perkara yang sunat berbanding mendahulukan perkara yang wajib. Zakat adalah perkara yang wajib. Maknanya kita kena dahulukan perkara yang wajib, baru kita menilai daripada perkara yang wajib kita lakukan, kita susuli dengan perkara-perkara yang sunat. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana bila mana kita membelanjakan tentang harta kita, setiap daripada harta kita, Allah akan lihat, Allah akan gantikan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang hebatnya orang yang menafkahkan harta. Justru itu bagaimana untuk kita mendapatkan bagaimana hebatnya orang yang menafkahkan harta, dan Allah gantikan tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah, bukanlah kepada perkara yang manusia fikirkan. Barangkali kita berfikir bila mana kita berzakat, nanti Allah gantikan dengan harta juga. Tuan-tuan, Allah tidak menggantikan kepada manusia daripada apa yang mereka keluarkan perkara yang manusia fikirkan. Tetapi Allah menggantikan kepada manusia adalah perkara yang mereka perlukan. Dan barangkali bagi orang yang mengeluarkan harta, Allah tak ganti dari sudut harta juga. Tetapi Allah menggantikan dengan kesihatan. Allah menggantikan dengan pasangan yang baik, yang saleh dan salehah. Direzekikan dengan apa? Anak yang saleh dan salehah. Dikurniakan kawan-kawan yang baik. Hatta tuan-tuan, kita kena tahu bahawa setiap hembusan nafas kita adalah rezeki. Setiap daripada apa kedipan mata kita ni adalah rezeki. Hatta dapat membuat pilihan pun adalah rezeki. Tuan-tuan, boleh membuat pilihan rezeki, tuan-tuan. Dalam satu kajian disebutkan manusia ni, daripada dia buka mata sampai dia pejam mata dia satu hari, berapa kali manusia akan membuat pilihan dalam hidupnya. Tuan-tuan, manusia daripada dia buka mata sehingga dia pejamkan mata dia, manusia akan membuat pilihan sekitar 30,000 sehingga 40,000 pilihan satu hari. Kan kita bangun daripada tidur, kita tengok jam dekat handphone kita, pukul 5.30 pagi. Kita ada pilihan, sama ada nak bangun terus ke, ataupun kita nak tidur semula. Dah bangun, dah duduk atas katil, kita ada pilihan nak turun daripada katil, nak turun kepala dulu ke nak turun kaki dulu. Itu dah pilihan. Tuan-tuan, hatta dalam kajian tersebut menyatakan apa? Daripada 30 sehingga 40,000 pilihan yang manusia akan buat, 2,500 sehingga 4,000 pilihan manusia adalah berkaitan dengan makan dan minum. Tuan-tuan, kan balik daripada kerja ni, nak singgah kedai mamak ke nak singgah kedai tom yam? Kan? Dah singgah kedai mamak, nak order roti canai ke nak order tosi? Dah sampai roti canai, nak yang tampal ke nak yang telur? Tuan-tuan, manusia pilihan adalah rezeki. Tuan-tuan, ada manusia yang Allah tak berikan pilihan untuknya. Contohnya apa? Bila mana diberikan kepadanya kari kambing 40 hari lah contohnya kan. Kari kambing 40 hari. Dia bagi kat dia, dia cakap tak boleh makan, darah tinggi, tak boleh memilih untuk memakan kari kambing tersebut. Kemudian diberikannya air sirap, tak boleh minum, kencing manis. Tuan-tuan, bila mana kita boleh membuat pilihan, itu adalah rezeki. Sebab tu kita jangan melihat rezeki itu hanya pada harta yang kita ada. Dan hari ini berapa ramai manusia yang rezekinya banyak,
tetapi nikmat tidurnya tidak ada. Mereka terpaksa makan ubat tidur untuk menikmati tidur. Berbanding yang barangkali kita melihat orang tu kurang pada rezekinya, tetapi bagi bantal tidur, khutbah Jumaat tidur. Kita pula rasa cemburu, tuan-tuan. Maknanya itu rezeki kepada setiap manusia itu berbeza. Dan bila mana kita ni menunaikan zakat, yakin dan percayalah, Allah pasti akan gantikan. Allah pasti akan memberkatkan harta, baki harta yang kita ada. Sebab tu bila mana kita sebutkan tentang harta, di antara perkara yang kita nak daripada harta kita itu, dia menghasilkan keberkatan. Dan kita bila sebut berkat, tuan-tuan, pagi-pagi kunut subuh kita dah minta, wa barik li fima a'tait, dan berkatilah kepada kami fima a'tait, tentang apa yang kau berikan kepada kami. Kita nak minta berkat bukan dengan makan je. Allahumma bariklah, memang sinonimnya kita ni bila nak makan memang minta berkat. Tetapi secara keseluruhannya, tuan-tuan, kita minta kepada Allah supaya Allah memberkati setiap apa yang kita lakukan, harta yang kita ada. Justru itu bagaimana untuk kita mendapatkan harta kita dapat keberkatan daripada harta kita adalah dengan kita mengeluarkan zakat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, ambillah kesempatan sepada bagi tahun 2025 ini untuk kita menunaikan zakat harta kita. Kerana apa? Kerana perkara yang telah diberikan oleh cukai bagi negara kita adalah dengan kita menunaikan zakat pendapatan kita, kita akan dikecualikan daripada cukai pendapatan. Ambil kesempatan tersebut. Kerana dengan kita menunaikan perintah wajib itu, dalam masa yang sama kita menunaikan juga hak kita terhadap negara kita. Dan tunaikanlah zakat di tempat tuan-tuan memperolehi kekayaan. Kerana apa? Kerana kekayaan itu sendiri perlu diagihkan kepada mereka yang terdiri daripada asnaf-asnaf yang ada di tempat tersebut. Autoritinya di mana? Dalilnya di mana? Ketika mana baginda Nabi SAW mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Apa pesan baginda Nabi sebagai tauliah kepada Muaz? Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Wahai Muaz, ambil harta daripada orang kaya, daripada kalangan mereka, dipulangkan kepada orang miskin daripada kalangan mereka. Maknanya ambil daripada orang kaya dekat Yaman dan dipulangkan kepada orang miskin dekat Yaman. Hikmahnya bagaimana? Hikmahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Hikmahnya adalah bila mana kita mendapatkan kekayaan daripada tempat yang kita bekerja, dan sebenarnya harta itu diberikan, diagihkan kepada orang yang merebut peluang pekerjaan, merebut peluang kekayaan yang ada di negeri tersebut yang tidak diberikan kekayaan. Maknanya barangkali di kawasan kita bekerja tu ada orang lain pun perlu bekerja, tapi peluang itu diberikan kepada kita menyebabkan mereka tidak bekerja dan mereka menjadi daripada kalangan fakir dan miskin, jadi kekayaan itu perlu dikongsikan kepada kita, kepada mereka. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, dan kita kena tahu, tuan-tuan, zakat adalah urusan pemerintah. Maknanya dalam kita menunaikan zakat, itu antara tanggungjawab kita kepada pemerintah selain kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, untuk berbaki lagi 2 hari saja lagi kita berada di dalam bulan Disember bagi tahun 2025. Saya mengajak semua penonton di Maish TV dalam kita dalam satu tema Barakah Zakat 2025, melakar harapan mencipta perubahan. Mudah-mudahan dengan pembayaran zakat daripada tuan-tuan semua dapat memberi kelegaan kepada mereka-mereka yang dikategorikan sebagai asnaf. Dan pembayar-pembayar zakat ni, tuan-tuan, di negeri Johor didoakan di setiap khutbah yang kedua. Dan di antara tempat yang mustajab untuk berdoa adalah ketika mana pada hari-hari Jumaat. Barangkali bila mana didoakan kepada pembayar zakat, itulah menyebabkan Allah memudahkan urusan semua pembayar zakat. Untuk akhirnya, tuan-tuan, terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Ambil kesempatan saya mengajak ini sekali lagi untuk hadir ke kaunter Majlis-Majlis Agama Islam negeri Johor. Dan kita buka untuk semualah
di setiap daerah kita ada kaunter-kaunter zakat kita, ataupun boleh berjumpa dengan amil-amil harta untuk tuan-tuan semua menunaikan kewajipan zakat. Dengan akhirnya, saya mengucapkan terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.